Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita semula dalam Short and Sweet Ramadan. Masya Allah. Hari ini saya nak berkongsi sedikit berkaitan dengan satu amalan yang nampaknya seperti ringan, tetapi Masya Allah Tabarakallah, apa yang kita akan dapat daripadanya adalah sangat besar. Ya, solat sunat ba'diyah selepas isyak 4 rakaat. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, di sini ada riwayat daripada At-Tabrani, jangan tinggal solat ba'diyah isyak 4 rakaat. Barang siapa selepas saja solat isyak berjemaah dan kemudian solat ba'diyah isyak 4 rakaat dan kemudian barulah keluar daripada masjid, insya-Allah pahalanya ataupun amalan kita itu seperti beramal pada malam Lailatul Qadar. Masya-Allah tabarakallah. Jadi sempena Ramadan al-Mubarak ini, selepas solat fardu isyak berjemaah, jangan tinggalkan 4 rakaat ba'da isyak ya. Dan kemudian barulah kita susuli dengan solat sunat tarawih dan juga solat sunat witir. InsyaAllah, mari kita sama-sama amalkan satu perkara yang sangat-sangat ramai orang tinggalkan, tetapi banyak sangat manfaat untuk hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.